kat video kali ni aku nak tunjuk korang cara-cara buat jaring. First kali jaring aku semua batu salut. Tujuan aku salut batu ni supaya bila dia bergeser kat pasir dia tak haus. Korang sediakan paip setengah inci, paip transparent setengah inci ni. Dia agak ketat sikit dengan batu saiz nombor 2 lah, nombor 2 besar. Sediakan minyak, tak kira lah minyak apa, minyak tuti ke, minyak hitam ke. Cara dia celup sikit ujung macam ni, masuk, ketuk dengan tukul ni, tukul getah ketat sikit. So macam ni, biar dia lebih sikit tau. Sebab kalau dia tak lebih, bila dia bergeser, dia akan makan kat tepi ni. Dia lebih macam ni, secure sikit. So step pertama, aku salut dulu batu. Kalau korang nak step kedua pula, korang boleh follow aku. Nanti aku akan tunjuk lagi cara-cara nak buat jaring.